Korang ingat tak video kawan aku sebelum ni yang dia cerita pasal dua situasi upgrade steelbag? So kali ni aku nak tunjukkan korang salah satu situasi tersebut. So macam yang korang nampak yang kat belakang sekarang ni, korang dah lerai dah gearbox Honda City GMC, memang tengah buat lah pun. So owner cakap kereta dia ada isu delay, dan selalunya delay tu disebabkan puli lah, pergerakan puli yang tak lancar, and then disebabkan kereta ni pun dah capai mileage dia dah sampai 300,000. kita orang pun recommend dekat owner untuk upgrade steelbag dia. So kali ni aku nak tunjukkan korang perbezaan steelbag Honda CVT dengan steelbag upgrade. Okay, so ini dia, kalau korang boleh nampak, yang belah kanan aku ni steelbag original dia, dan yang ini steelbag upgrade. Sebab apa kita orang recommend steelbag upgrade ni? Disebabkan dia punya ketahanan steelbag lah. Dia punya ketahanan steelbag dia lebih tahan daripada steelbag yang ori. Dari segi perbezaan fizikal pula, korang boleh bezakan. Kalau korang nampak, yang ori dia nampak plain macam ni, dan dia ada satu garis kecil dekat bahagian tengah ni. Dan kalau korang boleh nampak yang upgrade punya ni, yang upgrade ni dia punya garisan ataupun tulang belakang yang kat belakang ni lebih timbul berbanding dengan yang original punya. Dari segi ketebalannya tak banyak. Dari segi ketahanannya dia lebih berbanding daripada yang ori lah. So sekarang ni masih lagi dalam proses overhaul. Jadi kepada korang yang nak overhaul korang punya gearbox, korang boleh datang checking ataupun servis dekat bengkel kami di Tasmati Automotive Section 15 Shah Alam. Servis raya dengan kami, korang dapat 5 barang ni di Tasmati Automotive Section 15 Shah Alam.